time berubat datang situ 25 ribuan kan. Dari 25 ribuan 3 hari berturut-turut tu ada rasa sawan, tapi tak jadi sawan pun. 3 hari berturut-turut? 3 hari berturut-turut. Lepas 3 hari tu sampai sekarang alhamdulillah tak ada rasa apa-apa. Perubahan dia yang tu je lah. Tak ada rasa apa pun, tak ada rasa. Sebab biasanya rasa sawan kan, kejap-kejap rasa, kejap-kejap rasa. Lepas 3 hari tu tak ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Okey, tak apa. So ubat hospital makan lagi lah. Kau tak makan? Tak ada, tak makan lah. Oh, memang tak makan lah. Sendiri berhenti ke ataupun sendiri berhenti? Sendiri berhenti. Okey, baik, faham. Tak apa. Tak apa, mata akan. Lepas tu Ustaz, semalam dia mimpi ke dia rasa macam mana? Semalam Bukan mimpi, time nak pejam mata apa semua tu, tiba-tiba macam ada benda tu, tapi tak tahulah dia rupa macam mana sebab berubah-berubah. Sampai jadi jantung pun jadi macam jadi tiba-tiba takut. Selawat tu baca semua, baca surah apa tu, Al-Fatihah apa semua tu, lama-lama tu dia hilang. Tengok-tengok dah jam 1 lebih. Tak apa, unsur gangguan semua. Hari ni kita buat rawatan susulan kedua, sebab itu baru sekali rawatan, baru 3 hari. Kemudian kita tengok balik rawatan nanti. Kita tengok perkembangan sikit demi sikit lah. Harapnya okey lagi lah. Harapnya sangatlah, mudah-mudahan lah. Sawan ni berapa lama dah kena ikut tahun ni? Jadi dari 16 tahun lagi, umur 16 tahun. Umur 16 tahun lah. Tu dah sampai umur 31 lama, 16 tahun sampai 31 lama. Apa kita tengok balik lah. Apa kalau lah Allah izin semua, alhamdulillah, syukur. Kalau tak dia kurang, jarang-jarang pun sudah modai lah. Cuma kalau lah nak memahami tentang perubatan ni, dia macam ni. Jadi kita buat rawatan, kita nampak ada perkembangan. Kalau boleh konsisten main buat rawatan, main. Dia cuma kos yang banyak ni rawatan pertama, kedua, mungkin ketiga dia banyak sikit lah sebab barang-barang keperluan. Tapi mungkin lepas-lepas tu dia tak banyak lah. Dia bergantung pada apa yang dah habis, barang apa yang habis, apa yang perlu cepat. Itu je. Macam contoh hari ni minyak putih ada lagi kan. Saya tak tepat dah sebab dah ada lagi. Tapi jangan pula tak ada pakai sikit-sikit, gunalah sebetulnya sebab dia ada jauh ubat macam umpah lumuk badan, ada banyak mana lagi dah tinggal separuh, ada lagi saya tak bagi lah, teruskan guna tapi sebaiknya kalau boleh habiskan tu yang terbaik lah. Tak apa baik. Ada minyak yang memang perlu habis, ada yang tak habis.